Okay, Assalamualaikum. Kembali semula ke siaran bersama Faizal dan saya Muhammad Nur Zaim. Disusuli dengan alunan nasyid daripada kumpulan UNIC. Dan ini saudara Faizal. Kembalilah kita menuju ke HQ, Headquarter Yusana. Headquarter Yusana ni sebenarnya terletak di tengah-tengah Petaling Jaya. Okey, dan mana tempatnya berdekatan dengan Section 14 ataupun lebih tepat lagi di Menara Exit Petaling Jaya. Jadi tempat ni sebenarnya memang pusat segala bisnes lah dekat situ. Dan memang tempat kami yang tempat Yusana meletakkan HQ ni memang tempat yang strategi orang kata. Okey. Jadi untuk sampai ke tempat ni, okey, daripada traffic light ke traffic light, dia ada 2-3 traffic light dekat sini. Okey, kalau kita tengok kat sini dia ada traffic light kat sini. So sekarang ni kita tiba lagi ke traffic light yang satu lagi. Okay, dekat sini memang dia makan masa sikit lah, dalam 2-3 minit ataupun 5-6 minit jugalah. Sebab orang cross, orang yang pergi tu kemungkinan besar kereta dah habis, tapi lampu akan jadi merah balik. Jadi kita kena sabar sikit lah, tunggu. Biasalah jalan KL kan. So kalau dikirakan perjalanan kita hari ini semua lah okey lah, tak ada masalah apa. Okey. So alhamdulillah kita tidak ada apa-apa masalah. So kembali kepada Zaim untuk seterusnya. Okay, terima kasih saudara Faizal. Untuk pengetahuan, Faizal ni seorang yang cukup dedikasi dalam Yusana ni. Yusana bagaikan au dengan tebing. Bagi dia Yusana bagai au dengan tebing. Betul ke cik saudara Faizal? Lebih kurang macam itulah. Tak boleh lari. Okey, sekarang ni ini amat kurang ajar lah yang kalau dikirakan masyarakat Malaysia tak boleh buat macam ni. Pada England, saya dekat England dulu, kalau orang macam ni dah kena sue lah. Okey, inilah apabila tiba saja ke HQ di sana ni, perkara yang tak best sikit lagi ni saya cerita very frankly lah, senang kan. Sebab kamu semua akan hadapi juga kejap lagi. Kita akan ada satu kata apa, satu point lagi untuk jam. Jadi benda ni kita tak best lah sebenarnya. Jadi sabarlah, dalam 2-3 minit lagi insyaAllah kita sampai. Kalau kamera ini diputarkan ke sebelah kiri anda akan melihat satu bangunan yang kubahnya warna hijau. Okey. Ya, kubah ini bangunan ini dikenali sebagai bangunan Exist. AXIS. Exist So Yusana, di sinilah Yusana diletakkan. Dan Yusana, mula-mula Yusana buka di tempat ini pun pada 17 bulan 1 2007 pun dekat sinilah Yusana bertapak. So sampailah sekarang ni Yusana stay lagi di sini. Tidak ada perpindahan ke mana-mana tempat lagi. So apa-apa pun kita stay lah dengan tempat ni. So ada apa-apa mesyuarat pun kita akan datang ke sini. Mesyuarat untuk orang Melayu biasanya, untuk grup Melayu biasanya hari Selasa lah, hari Selasa. Dan untuk hari-hari lain tu ada grup Chinese dan juga English punya session. So